3 betul mudah nak elak perut kembung lepas makan. Tapi sebelum tu, save video ni dulu. Benda ni biasa jadi waktu makan luar open house ataupun makan lewat malam. Betul pertama, jangan terus baring lepas makan. Badan kena tegak sekurang-kurangnya 30 minit. Bila baring, angin dan asid mudah naik. Itu yang buat rasa perut kita rasa penuh semacam. Betul kedua, kunyah perlahan-lahan. Makan terlalu cepat boleh buat perut kerja lebih keras dan hasilkan lebih banyak angin. Dan betul ketiga, bantu proses penghadaman dengan herba semula jadi seperti temulawak dan dandelion dalam jus garlic, bantu lancarkan pencernaan dan mengurangkan ketidakselesaan perut. Formulasi ini sesuai untuk yang sering alami masalah perut kembung selepas makan. Hanya minum 2 saja setiap hari, 1 pagi dan 1 malam. Ramai pengguna berkongsi rasa lebih selesa selepas amalkan secara konsisten. Share video ni dan follow untuk lebih banyak petua kesihatan perut.